Ya, spesialnya sini apa di bagian intinya lah. Mana-mana semua yang Kayak spesial. dia punya spesial Ah. dalamnya ada Nah, ini korang tengok. Inilah dia punya roti kawin. Oke guys, dalam video ni saya nak bawa korang pergi satu vendor yang dia punya menu tu special sangat. Okay, ni roti bakar. Bunyi macam biasa kan, tapi yang ni best. Yang ni best, lain daripada yang lain. Okay, so dia punya vendor tu ada dekat sini. And actually ni diorang ni dari awat-awat Sundar. Vendor yang ni dia punya best seller dekat sini roti kahwin. And apa yang special roti kahwin ni, roti ni diorang buat sendiri tau. Diorang buat sendiri. And dekat dia punya booth ni, dia bukan jual kopi, jual roti je, tapi ada dia punya air dekat sini, okay? So ini dia punya roti. Aku mau roti kahwinnya lagi. Roti kahwinnya lagi. Okay, bro. So apa kita ada dekat sini? kita ada roti kawin sinilah yang best seller setakat ni lah. Okay, best seller. Okay, apa special kita punya roti kahwin ni? Ya, spesialnya sini apa di bagian intinya lah. Mana-mana semua yang Kayak special. dia punya spesial dalamnya ada cheese, Okay. ada apa inti kaya dan butter lah. Okay, okay. Kalau yang setakat ni kalau yang selalu habis lah yang Okay. ada cheese. Okay, yang ada cheese. Okay, tapi satu kulihat kelainan lah. Biasa orang roti kahwin ni pakai bread kan? Okay. Tapi ini macam bukan bread. Bukan. Apa? Roti ni kami buat sendiri. Oh, roti buat sendiri. Pagi buat, Okay. dah siap, antar sini terus. Tidak tunggu lagi. Panas-panas Panas-panas. terus anu. Ya. So, ini macam konsep macam mini burger lah. Ya. Tapi intinya dalam inti kaya cheese kaya macam tu. cheese. See guys, yang tu yang buat saya tertarik untuk datang lagi try. Okay, kalau macam nada arah pesta macam ni, di mana kalau orang kan beli mencarilah? Boleh datang pergi kampung kami lah, kampung awat-awat Sundar Lawas. Kampung awat Sundar Lawas. So, sana buka setiap hari ke macam mana? Setiap hari, sebelah petang. Setiap hari sebelah petang. Dari jam 3 sampai malam lah. Okay. Kalau macam kan buat tempahan ke apakah ada nomor ke yang dapat dihubungi? Boleh. Macam ni lah. Ke sini ada. Dia punya TikTok pun, IG pun ada, cuma IG belum ada sini lah. Okay. So, nanti saya akan sertakan number yang korang boleh kontak untuk yang nak tempah, yang nak try roti kahwin. Unik dia punya roti kahwin guys. Memang unik. And then korang rugi kalau korang tak rasa. Especially, actually saya dah rasa kemarin. Memang, so thank you. Jangan lupa support Sophia Bakery ya. Sophia Bakery. Test mereka punya roti kahwin. Thank you. Okay. Guys, so ni pula menu minuman. Peminat kopi ada, non kopi pun ada. Ni yang saya bagi tahu tadi. Dia punya roti kahwin. Roti kahwin cheese, okay? Kalau korang tengok, nampak dia punya roti tu. Tak pernah lagi jumpa roti kahwin yang macam ni. Okay, so you guys support local business. Yang baik saya kongsi guys, yang steady saya kongsi. Alright, ni ada biskut juga sini. Semua sama juga. Semua homemade. Okay, nice. Okay. Yang ni ada cheese. Yang ni ada cheese. So dekat dalam roti ni dia bagi kaya cheese. Roti dia lembut guys. Dia punya roti lembut. Okay. Yang ni tak ada cheese. Yang ni tak ada cheese. Dia punya roti memang lembut. So, kalau korang nak cuba, korang nak tempah, saya letak nombor untuk anda hubungi dan juga media sosial. Ni.
untuk korang tempah roti ni, okay? Sophia Bakery. Okay, selamat mencuba. Sedap.